Salam sejahtera murid-murid. Dalam video tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang pengaliran haba dalam fenomena alam di bawah subtopik pengaliran haba dan keseimbangan terma. Pernah tak kamu tertanya, bagaimana bumi kita boleh menjadi panas walaupun berada jauh dari matahari? Jawapannya ialah melalui sinaran haba. Jom kita fahami dengan lebih mendalam bagaimana haba mengalir. Secara umumnya, haba boleh mengalir melalui 3 cara, iaitu konduksi, perolakan dan sinaran. Mari kita lihat satu persatu. Konduksi berlaku apabila haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Contohnya, apabila sudu logam diletakkan di dalam air panas, hujungnya juga akan menjadi panas selepas seketika. Hal ini menunjukkan zarah logam yang panas bergetar dan memindahkan tenaga haba kepada zarah bersebelahan melalui sentuhan. Perolakan pula berlaku apabila haba dialirkan melalui pergerakan bendalir, iaitu cecair dan gas dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Contohnya, apabila kita panaskan air, zarah air yang panas akan naik ke atas manakala zarah air yang sejuk akan turun ke bawah. Hal ini menunjukkan bahawa bahagian bendalir yang menerima haba akan mengembang, menjadi kurang tumpat lalu naik ke atas. Bahagian bendalir yang sejuk dan lebih tumpat pula akan turun ke bawah. Pergerakan bendalir yang naik dan turun secara berterusan ini membentuk arus perolakan. Sinaran pula istimewa. Hal ini demikian kerana proses pemindahan tenaga haba berlaku daripada satu objek ke objek yang lain tanpa memerlukan bahan perantaraan dan boleh berlaku dalam vacuum. Contohnya, badan kita berasa panas apabila duduk berhampiran unggun api. Dalam keadaan ini, haba daripada api berpindah melalui udara tanpa melibatkan pergerakan udara secara ketara. Sekarang, mari kita lihat soalan berikut. Raja menunjukkan pemanasan bumi oleh matahari. Mengapakah pemanasan bumi berlaku melalui sinaran? Cuba murid-murid perhatikan rajah ini. Walaupun ruang antara matahari dengan bumi adalah vacuum, namun bumi masih menerima haba. Hal ini demikian kerana sinaran haba daripada matahari bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnet dan sampai terus ke permukaan bumi. Untuk makluman murid-murid, gelombang elektromagnet ialah gelombang tenaga yang boleh bergerak melalui bahan atau ruang kosong, iaitu vacuum tanpa memerlukan medium. Jadi, untuk soalan tadi, mengapakah pemanasan bumi berlaku melalui sinaran? Jawapannya ialah, hal ini demikian kerana pengaliran haba melalui sinaran tidak memerlukan medium dan boleh dipindahkan dalam bentuk gelombang elektromagnet. Jadi, bumi kita menjadi panas kerana haba daripada matahari bergerak melalui sinaran. Sinaran ini tidak memerlukan udara atau bahan lain, tetapi boleh terus merentasi ruang kosong sampai ke bumi. Itulah sebabnya kita masih boleh rasa panasnya walaupun matahari sangat jauh. Menarik bukan? Sekarang kamu sudah tahu bagaimana bumi kita boleh menjadi panas walaupun berada berjuta-juta kilometer dari matahari. Ingat ya, sinaran tidak perlukan medium. Baik murid-murid, jumpa lagi dalam video tutorial seterusnya dengan topik yang lain. Selamat maju jaya!